terima kasih untuk Kerajaan Madani kerana menyediakan inisiatif bantuan awal persekolahan. Ini dapat meringankan beban dan juga kos sara hidup ibu bapa pada zaman sekarang. Terima kasih. Pada pendapat saya, bantuan awal persekolahan dapat sedikit sebanyak mengurangkan beban ibu bapa bagi perbelanjaan awal persekolahan anak-anak. Terima kasih kepada Kerajaan Madani kerana memberi bantuan awal persekolahan kepada ibu bapa di Malaysia ini. Pada pendapat saya, bantuan awal persekolahan ini amatlah bagus kerana ianya sedikit banyak dapat meringankan beban rakyat. Cumanya di masa akan datang kalau boleh diawalkan sedikit pemberian tersebut. Bagi saya bantuan awal persekolahan ini memang baguslah dan ia patut diteruskan dengan penambahbaikan iaitu di mana diberi lebih awal dan ada sedikit penambahan lah untuk dengan harga barang sekarang lah. Terima kasih Kerajaan Madani atas bantuan yang disalurkan. Sejumlah 800 juta ringgit diperuntukkan kerajaan dalam belanjawan 2026 melibatkan lebih 5.2 juta murid sekolah.